Jangan salah urut ini urat sciatica. Itulah tak baik-baik. Okey, mari Master kongsikan macam mana adalah cara urut yang betul. Ramai orang dia urut ini salah sciatica, urat sciatica ini ya. Dia dah di punggung ni, dia main hantam saja, dia urut sampai ke bawah. Sebenarnya jawapan dia macam ni tau. Kalau itu longkang satu baris dia sudah sumbat. Dia bukan satu baris sumbat dia mesti ada satu tempat oh, ngam-ngam sini yang sumbat. So, kalau you cuci sini banyak pun tak guna. You kena cuci dah sini yang paling sumbat dia tempat. You kena cuci lebih bersih, baru dah dia rasa lebih smooth, betul tak? So, urat sciatica ini pun sama juga. Contohlah, you sudah urut sini. Urut. Biasa urat sciatica, banyak orang dia sumbat dekat bahagian sini. Okay. So, dekat bahagian sini, you kenalah urut banyak sikit. So, you urut lebih sikit pada bahagian tersebut. Itulah baru boleh legakan urat sciatica. Kenapa ramai pesakit dia akan sumbat dekat bahagian tersebut ini You nak tahu ke? Tolong tengok video seterusnya.